dah sedap-sedap pencen, koyang kaki kat rumah, tapi bila je bulan Mac, mula dah berpeluh teringat password e-filing LHDN. Persoalannya, kalau dah bersara dan hidup duit berharap duit untung daripada FD, fixed deposit je, kena lapor cukai lagi ke tak? Abang, kakak, pakcik dan makcik yang dah tahu nak pencen tu wajib tengok video ni sampai habis. Menjawab persoalan abang kita ni, pertama sekali, tahniah sebab dah selamat bersara. Berita baik untuk tuan, apa-apa pendapatan faedah atau interest yang tuan dapat daripada fixed deposit di bank-bank tempatan yang berlesen di Malaysia adalah dikecualikan sepenuhnya daripada cukai pendapatan untuk individu. Pendapatan pencen pun memang tak kena cukai. Jadi secara teknikalnya, pendapatan tuan yang boleh dicukai adalah kosong. Tapi tunggu sekejap, tuan ada sebut sebelum ni tiap-tiap tahun tuan declare kan, maksudnya fail cukai tuan sekarang masih berstatus aktif. Kalau tuan diam je dan terus tak hantar borang cukai, sistem LHDN akan ingat tuan gagal lapor cukai. Nanti tiba-tiba dapat surat amaran pula. Jadi apa yang tuan kena buat sekarang? Senang je, tuan cuma perlu memaklumkan kepada pihak LHDN untuk tukarkan status fail tuan kepada dormant, tidak aktif. Boleh hantar surat makluman guna e-maklum balas di MyTax atau jalan terus ke cawangan LHDN berdekatan, beritahu pegawai tu saya dah bersara pendapatan cuma dari pencen dan FT. Selesai. Lepas tu tuan dah merdeka dari buat e-filing tiap-tiap tahun. Senang kan? Korang tolong share video ni dan jangan lupa follow Findoc untuk dapatkan tips cukai terkini dan dapatkan juga buku Jangan Bayar Lebih di Showcase. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.